This is a story about the hardships of the natives. So, kita masuk ke topik utama. Mari kita kenal ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Kami kumpulan pelajar bertingkatan 4 di Sekolah Menengah Kebangsaan Krubong atau lebih dikenali sebagai KRUS. Nama kumpulan kami ialah KRUS Synergy. Hai, nama saya Afi dan ini ahli kumpulan saya. Ada Ahmad Syamir, Umairah dan Jannah. Kau dah tengok kan video tadi? Jadi korang faham tak apa yang kita cuba sampaikan dalam video tadi? Sebenarnya kami nak mengatakan tentang pernyataan masalah kita orang. Kawasan pedalaman ataupun perumahan yang jauh dari bandar mahupun kawasan di dalam hutan menyebabkan mereka sering mengalami masalah kekurangan bekalan tenaga elektrik. Kawasan dan cuaca yang kurang baik ataupun panas seperti di kelapa sawit, seperti di sawah padi menyebabkan mereka lebih memerlukan bekalan tenaga elektrik. Terdapat beberapa isi kandungan yang akan diterangkan, iaitu yang pertama, pernyataan masalah, yang kedua, idea dan yang ketiga, lakaran dan ilustrasi 3D. Seterusnya, kita beralih kepada idea hidroelektrik kami yang bermula dengan idea asal, iaitu hidroelektrik yang bersaiz sederhana dan memerlukan air hujan dengan arus air yang deras. Kedua, kita akan pergi kepada penambahbaikan, iaitu saiz yang telah dikecilkan tapi masih memerlukan arus yang deras. Kemudian, iaitu idea terakhir kami, iaitu hidroelektrik yang bersaiz kecil dan tidak memerlukan arus yang deras. Dan yang terakhir, ilustrasi 3D, iaitu yang memaparkan cara penjana elektrik tu berfungsi. Seterusnya ialah proses. Yang pertama ialah idea awal, penambahbaikan, idea akhir dan hasil, iaitu penjana elektrik mini. Inilah lakaran 2D kami yang simple dan mudah difahami. Jadi, ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan beserta dengan nilai harganya. Dan air sekali gambar yang ini. Air yang naik mengikut saluran dan jatuh ke atas turbin DIY dapat menggerakkan turbin secara perlahan. Hal ini dapat menghasilkan tenaga elektrik yang boleh disimpan dalam bekalan elektrik seperti bateri ataupun boleh terus cas kepada bahan elektronik seperti kipas mudah bawah alih ataupun telefon bimbit.